Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin, muslimat yang dikasihi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, baik. Apakah isti'azah? Apakah hukum bacaan dia dan apakah lafaz yang terbaik bagi isti'azah ini? Baik. Yang pertama, isti'azah ataupun nama lain bagi lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, itulah yang dinamakan isti'azah dengan nama ringkasnya. Dan apakah hukumnya? Hukum membaca isti'azah terutamanya ketika kita hendak memulakan baca Al-Quran ataupun di pertengahan surah dan sebagainya adalah sangat digalakkan, yakni sunat, dan ada juga pendapat yang mengatakan wajib. Okay? Namun kalau kita berbalik kepada dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Surahul Azim, yang bermaksud apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Daripada syaitan yang direjam. Lafaz isti'azah ini bukanlah ayat Al-Quran dan tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Namun isti'azah dituntut untuk diucapkan ke kita hendak memulakan membaca ataupun hendak membaca Al-Quran. Dan lafaz yang terbaik adalah seperti mana yang dilafazkan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah antara lafaz isti'azah yang selalu kita bacakan. Baik. Dan bagaimana pula lafaz isti'azah ini dalam solat kita? Dalam solat kita disunatkan membaca dengan perlahan sebelum kita memulakan bacaan Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.